Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini cikgu akan menerangkan secara ringkas berkaitan dengan sistem nombor perduaan untuk tingkatan 1. Melalui video ini, cikgu harap murid dapat membezakan nombor puluhan dan nombor perduaan berdasarkan ciri-ciri yang cikgu terangkan nanti. Semua maklumat dalam komputer akan disimpan di dalam bentuk nombor perduaan yang dikenali sebagai bahasa mesin. Dan bahasa mesin ini pula dikenali sebagai mempunyai 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1. Kita lihat ciri-ciri bagi sistem nombor perpuluhan. Yang pertama, sistem nombor perpuluhan ini dikenali sebagai sistem asas 10 dan ia hanya mempunyai 10 digit sahaja yang bermula daripada 0 hingga 9. Dan biasanya sistem nombor perpuluhan ini adalah nombor yang kita guna dalam kehidupan seharian kita dan menggunakan tanda subskrip 10. Contoh di bawah tu menunjukkan nombor sistem nombor perpuluhan yang cara menulis sistem nombor perpuluhan dengan menggunakan tanda subskrip 10. Seterusnya kita lihat nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Nilai tempat bagi nombor perpuluhan dimulai dengan 10 kuasa 0, 10 kuasa 1 sehingga seterusnya di mana 10 kuasa 1 nilai dia 1, 10 kuasa 1 nilai dia 10. Manakala sistem nombor perduaan ini pula dikenali sebagai sistem asas 2 yang hanya melibatkan 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1 sahaja menggunakan tanda subskrip 2. Tanda subskrip akan ditulis di pada bahagian bawah nombor tersebut. Nilai tempat nombor perduaan ini dimulai dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3 seterusnya. Berdasarkan ciri-ciri yang cikgu nyatakan tadi, kita boleh bezakan antara sistem nombor perpuluhan dan sistem nombor perduaan di mana ciri yang pertama, perbezaan yang pertama adalah dari segi nama. Okey, kalau nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10, nombor perduaan pula dikenali sebagai sistem asas 2. Untuk digit pula, kalau sistem nombor perpuluhan dia hanya terdiri pada 10 digit iaitu bermula 0 hingga 9 dan sistem nombor perduaan bermula dengan 2 digit sahaja, mempunyai 2 digit sahaja 0 dan 1. Nilai tempat pula bagi nombor perpuluhan bermula dengan 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Manakala sistem nombor perduaan pula dimulai dengan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi kita lihat contoh-contoh nombor bagi sistem nombor perpuluhan di mana sistem nombor perpuluhan mesti nombor tersebut mengandungi digit antara 0 hingga 9. Manakala dalam sistem nombor perduaan hanya ada digit 1 dan 0 sahaja. Jadi cikgu harap dengan adanya perbezaan ini, cikgu harap awak dapat mengenal pasti kedua-dua sistem nombor tersebut. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.